Lihat, tak duit. Panjang. So mantan di umur. Itu aja. Kemana Pak dah? Ledu malam nak pulang-pulang tu. Tak tahu dia langsung menikah tu. Besok kalau lagi, besok lah kadang nak jamu dia ayah lo nak. Balik guna besok yo. Besok kalau lah kadang besok berguna, besok bagi nusa dan bangsa yo nak. Mak sayang. Dia mana aja najang yo. Dia nak beranak yang kuah. Di saking. Udah di mau dah. Hari anak awak dah. Beli dah. Ngari. Dia sakit ni kamal lah anak engku. Oh ya anak dia kamal lah kat aku. Sakit. Dia cari udara dulu. Dia sakit ni. Aduh. Sakit. Aduh. Entah nanya cik dah. Dia kagak dah kau dia sombong le dah. Dia ganting dah hilang sakit rahim den. Dah. Cik. Dah nampak tanya dan cik dah. Nampak nanya dan cik. Dah. Nanya cik. Dia ganting lah. Dah. Mengapa cip ni? Nang tanya dia diam dari tadi ko. Apa lagi ni pun cewek wak Iyo dia tanya jawab lah tanya den. Tunggu antai beb. Ada nampak ayah anak dan tadi udah. Dia sudah mengandung udah dia nyentingan di rumah. Kalau kecil orang dulu tuh nak boleh kandungan pertama tu ditinggal-tinggal anak di rumah tuh. Bini lagi mengandung tu nyentingan di rumah. Dia nak tahu dia dah. Oh, dia tak tahu. Ni. Kerek wah. Udah aku kan merang ni. Aduh. Dah awak melayan dah. Nampak ya anak awak dah cak. Dah. Tadi awak lah nampak risiko, tapi nak tahu jalan kamar tadi tu. Kecil main di pelaminan dari tak tahu pelaminan di pelaminan siapa? Awak ini tak terpantau awak kan? Pelaminan rancak tu. Aku tahu dan pelaminan siapa tu? Saya. Rancak pelaminannya. Yo, tu mah. Antang ni cik dah. Antang ni cik. Tak bisa mana kan dunia. Dia cara ini. Dia nak taluk dah tak kau di sini. Kau anak kau duduk lah berapa bulan ku? 5,5 bulan. Sorry ass DJ. Boleh kuah main macam. Awak menambang kacih macam. Serius. Bisa nambang kacih macam. Iku menang macam. Aduh. Wow, ni wah. Di mana dia kau? Jauh ada cik ah. Jauh ada cik dah. Di lah buruk ada di dalam kau mak. Maka beli Doriana lah nak kau mak. Ni. Tu dia. Udah lagi ni kau. Iyo. Di mana lu? Bisa sama kan. Bang boleh. Udah. Nih, aku udah main rupanya. Dia sakit kaki paru ya. Pulang le.
Ya jangan ngadu aja pengen ada kemana. Pulang dah. Ayo udah lah. Komentar. Ini aku lawang jajah lagi dia nampak. Bawa aku sama. Bah, kau pulang lah kau le. Abang kau le. Kalau udah nak pulang cari. Kau kan Kau kalau udah dapat laki kau kadai kau kunci di bilik. Ama jajah ke sana. Emang ngecek kau udah baik kau di tompau. Udah, dia nyumpah belah. Pulang lah kau le. Berhenti main. Baik kau soal lu. Ang lah macam laki-laki dia salah muiko ko. Wah, ang biang ke sadanya. Wah, ang bumbere nan cuy duit dan ko. Lu tahu ni mengandung nang ko. Payah malai nang ko mah. Kau tanya nggak laki kau tuh udah majak dia nggak kadai. Dia emang ngecek kau. Pasang. Wah, majak tadi orang datang ke rumah. Wah, ang tadi yang yurai. Itu kau tunjuk dan tapuk kau cuma. Dah, mau boleh dah. Jangan ngadu den pulang nak rimbo kau pulang lo le. Alado rimbo den pulang. Jadi udah para dulu kawan udah. Dia lah normal kini dia nasiku ke Barusi pulang lah kau le pulang lah kau mana den pulang kau le lah. Mana berusi mengandung. Pulang kau le lah. Ikut nak udah mah. Tak ada yang tak percaya kau le pulang le. Dah sonsang nak olah ye cek dah je. Anak-anak tong royong tu. Ala di USG tadi dah. Sonsang melintang. Capek pulang dah. Pepe dia sama otak dan cedek kau. Harusannya jangan. Lagai nyinyi lo kau. Deh, capek dah pulang le. Hoi. Wah, ang macam jajak Dia kan kau. Aduh. Tapi tahu dek Mada. Nak tahu dah cinta kau dek. Udah lebih mencintai permainan dan cintai kawan-kawan. Apa arti salah koko? Udah miming kan dulu Kau aden. fikir kau. Jadi Pak Amang ada kau camin kau bentuk kau tu. Kau bentuk cawan rata. Jadi naju den le. Lah kai. Pulang kau lah. Alaman cipu panjang besok kepada kau. Ah, kapan cipu kau? Udah jangan lama-lama nunggu. Pulang lah kau lah. Pulang lah kau le lah. Keseruan udah. Dah, mesti dah penjaga dah. Kau bagi CCTV ya kau tu lagi. Dia belok. Udah belok. Udah lah. Lang. Ada dah turun dah. Mak jauh ah. Kalau udah rupanya you nak sayang udah ke Fiona rupanya dah you. Ini talu di udah talu. Kalau kau ni. Bagi uni-uni sekalian, jangan sampai berlaki dengan orang yang pejudi. Karena kita ditinggalkan di rumah sendirian dan mereka pergi berjudi dengan temannya. Oke. Jangan lupa like dan komen dan subscribe di bawah ini. Parodi Lawak Minang. Oke.